kesimpulan. Jumlah wang dalam akaun simpanan P pada akhir bulan N. Okay. Yang ini dia suruh kita buat satu kesimpulan yang macam kita belajar macam hari itulah, contohnya 2N tambah 1, N sama dengan 1, 2, 3, 4, titik, titik, titik. Ini maksud dia. Soalan nak kita tukarkan dia dalam bentuk sebegini. Okay. Soalan nak kita tukarkan dia dalam bentuk sebegini. Okay. Jadi macam mana kita nak buat? Slow lah internet teacher. Kenapa boleh slow ni? Rania boleh dengar tak teacher cakap? Boleh teacher. Boleh Teacher nampak gambar teacher bergerak slow. Gambar awak semua pun sama. Dia macam bergerak slow. Okay. Pertama kita kena tahu dia punya pola dulu. Ni pola tingkatan 2. Pola. Okay. Dari 1800 ke 2210, berapakah pola dia? Apa yang kita kena buat ialah awak kena tolakkan 2210 tolak 1800, awak akan dapat 410. Okay. Maksudnya dekat sini, dari bulan Januari ke bulan Februari, simpanan dia telah tambah sebanyak RM410. Boleh ini? Harap faham. Dari bulan Februari pergi ke bulan Mac, dia tambah lagi RM410. Dari bulan Mac pergi ke bulan April, dia tambah lagi RM410. Jadi dari sini, apa yang kita nampak, pola dia adalah sekejap, teacher keluar sekejap sebab ada kawan awak nak masuk tak boleh. Apa boleh? Tes. Tak ada pun pelajar nak masuk.
Okey, kita sambung. Okey, so pola dia adalah menambah 410 dari nombor sebelumnya. Okey, jadi nak buat apa? Cara dia adalah ambil nombor yang pertama 1800 tambah dengan 410. Okey, yang ini kita akan letak N. Koma N sama dengan, okay, tengok dekat sini. Disebabkan nombor dia mula-mula adalah 1800, macam mana kita nak jadikan, bila kita masukkan N ni, kita nak jadikan dia 1008. Boleh tak kita mulakan N dia dengan 1? Kalau teacher masuk sini 1, boleh tak? Dapat tak 1008? 1008 tambah 410 darab 1. Dapat balik tak 1008? Faham maksud teacher? 1008 tambah 410 darab 1, dia akan dapat 2210. Jadi tak boleh. Kita kena mulakan N dia dengan kosong. Kita mulakan N dia dengan sifar. Awak tengok 1008 tambah 410 darab kosong. So 410 darab kosong dapat kosong. Tambah 1008, maka dapatlah jawapan dia baliklah 1008. Jadi N dia mestilah bermula dengan sifar 1, 2, 3, koma, titik, titik dan titik. Kalau awak tengok jawapan belakang, dia tak bagi 1008, betul tak? Okay, jawapan belakang dia bagi berapa? Dia bagi yang ni. Awak kena tolak ni, 1008. Awak kena cari yang bulan Disember punya. Jawapan belakang. Awak kena bulan Disember. Barulah dia masuk. Awak kena cari bulan Disember. Okay. Januari 1008. Jadi Disember 1008 tolak dengan 410. Dapat berapa? 1008 tolak 410. Siapa boleh bantu kira? Berapa tadi? Rania dah kira kan? Berapa Rania? Yang kereta teacher tak mana pada... Berapa teacher? 1008 tolak 410. 1390. 1390. Okay, so macam mana nak buat? Ambil yang ini, 1390 tambah pola tadi pola dia 410 N. Okay, sini kita letak N. Jadi N bermula dengan 1, 2, 3, 4, koma, titik, titik dan titik. Sampai 3 pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau kita start dengan 1390, maka N boleh start dengan 1. Faham? Kalau kita mula dengan 1390, maka N boleh dimulakan dengan 1. Tapi kalau awak nak mula dengan 1008, maka N mestilah bermula dengan sifar. Okey? Boleh? Sebab N di nombor 1 adalah 1008. N yang pertama 1008. Jadi awak boleh mula dengan kosong ataupun mula dengan 1 lah. Boleh? Lag tak teacher? Lag lagi ke? Sawat teacher. Okey, selain soalan yang ini, ada lagi nak tanya selain soalan nombor 2B1? Ada nak tanya tak soalan lain? Syakib ke, Feroza ke, Wani, Ifan? Zain, kau ada yang tak tahu? Tak ada, semua geleng-geleng, tak ada. Okey, tak ada. Wani ada? Tak ada. Alright, so kita terus kepada bab 4. Okey?
Sorry ya, internet teacher slow sikit hari ni. Tak tahu kenapa. Selalunya okey je. Petang tadi buat kelas okey je. Tak ada masalah pun. Tak tahu kenapa hari ni slow. Okay. Untuk buat 4 dia cakap full guna buku. Ifan, nanti ingatkan teacher ya bagi contoh buku. Nanti mak awak beli, minta mak awak beli ya buku. Teacher guna buku Galus Activity. Okay. So nanti senang awak nak buat latihan. Okay. Kita pergi kepada soalan test 1, 2, 3, 4. Macam mana? Guna handphone lah, laptop slow sangat. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Boleh Saya rasa guna handphone baru nampak. Okay. Alright, saya guna handphone. Okay, bismillah. Alright, so kita tengok bab 4. Okay, yang pertama kita kena kenal dia punya simbol dahulu. Okay, yang ni siapa yang ada buku boleh tengok dalam buku awak lah. Boleh conteng terus. Muka surat 40. Okay, untuk set yang pertama kita sebut sebagai set semester. Apa benda set semester ni? Set semester ni adalah merangkumi kesemua elemen dalam ni dipanggil set semester. Dia macam ni. Macam tu. Okay, cara awak nak conteng nanti macam tu lah. Dia merangkumi kesemua jenis elemen di dalam set tersebut. Contohnya kat situ ada 1 hingga 10. So 1, 2, 3, 4 sampai 10. Itu dipanggil set semester. Dia semua. Okay. Yang kedua adalah unsur. Unsur ni dia simbol dia macam ni lah. Sekejap lagi kita tengok apa benda unsur ni. Okay. Dia bentuk macam E. Yang pertama macam naga sikit. Dipanggil set semesta. Awak jangan kata alam semesta. Nama dia set semesta. Bukan set alam semesta. Ada pelajar dipanggil set alam semesta, teacher. Bukan. Okay. Yang kedua adalah unsur. Unsur bentuk dia macam E. Yang ketiga kita sebut sebagai subset. Subset ni bentuk dia macam C. Okay. Ni sambungan tingkatan 1 punya ni. Kita dah masuk hari tu sikit. Macam dah masuk je hari tu sikit kan. Okay. Seterusnya adalah bilangan unsur bagi set A. Ini N ni maksudnya bilangan. Contoh dia kata. Dalam set A ada nombor gandaan 2. Set A adalah gandaan 2. Jadi set A kita ada 2, 4, 6, 8 dan 10 contoh sampai 10 je. Jadi berapa bilangan dalam set A ni? Tengok berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi set A ada 5 bilangan dia. N maksudnya bilangan. Ingat N maksudnya bilangan. Okay, seterusnya pelengkap. A prime ni maksudnya pelengkap. Ini biar dulu, tak masuk lagi. Kemudian set kosong dia macam ni lah. Tak ada apa-apa dalam dia. Ini dipanggil set kosong. Okey, kita tengok contoh dekat sini soalan A. Okey, kita tengok soalan A. Isikan simbol elemen ataupun bukan E tadi apa? Elemen bahasa Inggeris. Unsur. Isikan unsur. Kalau E ada palang tu maksudnya bukan unsur lah. E ada palang, bukan unsur. Yang ini adalah subset. Kalau ada palang macam ni, bukan subset. Okey, kita tengok
dalam set P ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9. Ni set P. Kita buat warna kuning. Dalam set Q kita ada 2, 3, 4 dan 5. Nampak Dalam set R kita ada 1, 7 dan 9. Manakala dalam set S kita ada 2 dan 4 sahaja. Okey. Yang pertama kita tengok contoh. 1 adalah unsur bagi P. Okey. 1 ni ada tak dalam P? Adalah kan? Betul tak 1 ni ada dalam P? Betul lah. So 1 tu merupakan unsur di dalam P. Okey. So 1 unsur dalam P. Kita tengok pula B. 8. Ada tak 8 dalam P? Ada tak nombor 8 dalam P? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Tak ada nombor 8. Betul tak? Bila tidak ada nombor 8, maka 8 bukan unsur bagi P. Boleh? Kita kenal pasti unsur dulu sekarang. Okey, kita tengok nombor 1. A. 3. Siapa nak try? Wani. 3. Adakah dia adalah unsur ataupun bukan unsur dalam Q? Wani. Unsur. Unsur dalam Q. 8. Ada tak 8 dalam Q? Tak ada. Tak ada. Jadi dia bukan unsur. Kita buat palang lah. Macam ni. Senang je kan? Kalau dia bukan unsur, maka kita buat sahaja palang. Okey. Untuk nombor 2. 2. Adakah dia unsur dalam R? Zin. 2 tu unsur ke dalam R? Bukan. Bukan. 7? Unsur. Ada kan 7 dalam ni? So, dia adalah unsur dalam R. Nombor 3. Irfan. 4. Adakah dia unsur dalam S? Ya. Ya ke bukan? Ya. Ya, teacher. Unsur, betul. 4 ada ni dalam S. Maka dia unsur dalam S. 5. Bukan. Bukan unsur. Okey, itu je. Okey, simple. Unsur dengan bukan unsur. Okey, sekarang kita kenal pasti subset. Subset ni apa? Okey, awak kena tahu. Subset ni teacher bagi perumpamaan ibu dan anak. Q ni adalah ibu. P ni adalah anak dia. Dia kata Q adalah subset bagi P. Mana P? Salah. P adalah ibu, sorry. Q adalah anak. Okey. Q adalah subset bagi P. Betul tak? Q ni sebenarnya anak kepada P. Kita tengok apa yang ada dalam Q. Q dia ada, Q kita ada 2, 3, 4 dan 5. P pula kita ada, tengok P. P kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9. Betul tak? Q ni anak kepada P, maksudnya dia ada di dalam P. 2, 3, 4 dan 5. Betul tak dia ada dalam P?
Betul lah kan? Jadi dia adalah anak. Q adalah subset bagi P. Anak subset kepada ibu lah. Maksudnya macam tu. Anak berada di dalam ibu. Awak anggaplah anak tu dia berada dalam perut ibu lah. Tu maksud dia. Okay. Dalam satu bulatan, contohnya, sini P, sini Q. Jadi, dua, sekejaplah kena buat besar sikit. Kalau teacher lukis rajah, teacher lukis rajah. Okay, sini adalah P, sini adalah Q. Okay, betul tak Q ni berada dalam P? Kita tengok ya. Q kita ada 2, kita ada 4, 3, 4 dan 5. Okay. P ada 2, 3, 4, 5 juga. Dalam P ada 2, 3, 4, 5. Ada juga nombor selain 2, 3, 4, 5 iaitu 1. Tengok tak? Dia ada tak nombor selain 2, 3, 4, 5? Ada kan? Jadi dia ada nombor 1. Kita letak 1 kat luar. Dia ada nombor 7. Dia juga ada nombor 9. Ni maksudnya dia adalah Q tu anak kepada P. Maksudnya 2, 3, 4 dan 5 dia berada dalam perut P. Boleh? Okey, kita tengok pula B. P kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Q kita ada 2, 3, 4 dan 5. Adakah P berada dalam perut Q? P adakah dia berada dalam perut Q? Tak ada kan? Betul tak? Dia tak ada dalam perut Q. Sebab ada 1 dengan 7 ni dia tak ada dalam Q. Maka dia bukanlah subset. Faham? P ni dia tak ada dalam perut Q. Maka dia bukan kategori subset. Faham? P bukan subset Q. Sebab dia tak ada dalam perut Q. Dia bukan anak Q. Q yang anak P. Okey, sementara Azan, cuba buat soalan nombor 4, 5, 6. Lepas Azan kita sambung Awak decide dia subset ataupun tidak. Tulis C ataupun macam ni lah. Subset ataupun tidak. Tu je. Oh, kejap. Siapa namanya ni? Siapa yang tak ada soalan tengok kat atas Siapa yang tak ada soalan tengok kat situ. Nampak ke? Tengok R dengan P ada apa? Sekejap tengah azan sikit lagi. Lepas azan kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey, kita tengok nombor 4. R adalah 179. P kita ada 1, 2, 3. Tak muat. Sekejap. P kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9. Siapa nak jawab ni? Rania. Adakah R subset bagi P? R tu anak P ke? Ya. Ya, betul. Nombor apa yang ada tu? Nombor 1, 179. 7 dan 9 ada dalam P. R tu anak kepada P. Adakah P anak kepada R? Tak. Tidak. Jadi dia bukan subset R. Okey? Kenapa P bukan anak R? Sebab ada nombor yang tidak ada dekat situ. 2, 3, 4, 5 tu. Jadi P bukan subset bagi R. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 5. Nombor 6 Syakib tulis kat chat. Nombor 5 Feroza. Kita tengok Q dahulu. Q kita ada, sekejap Feroza. Q kita ada 2, 3, 4 dan 5. S kita ada 2 dan 4. Okay Feroza. Adakah Q adalah anak kepada S? Subset ke tidak? Bukan subset. Bukan subset. Sebab apa? Sebab ada nombor apa? Nombor 3 dan 5. 3 dan 5. Yang tak ada dalam S. Okey, adakah S adalah subset kepada Q? Anak kepada Q? Subset. Subset sebab dia ada dalam Q. Macam itulah. Okey, nombor 6. Mana tadi? Siapa teacher suruh? Tu siapa nama ni, lupa dah Syakib. Sekejap, mana dia? Q. Itu apa? Bukan Saya gunalah. U. Q jap. Q kita ada 2, 3, 4 dan 5. R kita ada, sabar jap, cik keluarkan dulu. R kita ada 1, 7 dan 9. So Q bukan tu, bukan subset. Bukan subset, ini elemen. Bukan subset R. Okay. R adakah subset kepada Q? R adakah anak Q? Bukan juga. Betul tak? Tak ada. Q 2, 3, 4, 5. R 179. Dua-dua tak ada kena-mengena. Jadi dua-duanya bukan subset. Okay? Boleh faham Okay, untuk B teacher skip dahulu. Kita masuk part yang lebih penting lah daripada yang tu. Okay, kita nak tengok tajuk persilangan. Apa benda persilangan ni? Persilangan ni maksudnya macam ni. Teacher ada P dekat sini. Teacher ada Q dekat sini. Jadi, kita tengok tengah-tengah ini dipanggil persilangan. Maksudnya apa? P bersilang dengan Q. Kalau tadi bentuknya C kan, C tu adalah subset. Bentuk macam E tu unsur. Persilangan pula, silang awak ingat silang. Silang ni bentuk dia masam. Okey, silang bentuk dia masam. Okey, silang bentuk dia masam. Satu lagi, silang ni juga maksudnya sama. Apa maksud sama tu? Kejap lagi kita tengok contoh. Okey, silang ni maksudnya dia sama dan juga masam. Awak ingat, silang sama masam. Okey, kita tengok dekat sini Dalam P, awak tengok P. Yang titik-titik ni disebut sebagai unsur. Ni semua unsur. Zain, dalam P ada apa Zain? Warna purple tu, ada apa?
Ada A dengan B. Ada unsur A, ada unsur B. Kita tengok pula Q. Dalam Q ada apa? Zain? B dengan C. Dalam Q kita ada B dengan C. So sekarang kita nak kenal pasti. Yang mana satu yang bersilang? Yang bersilang maksudnya yang sama. Antara A, B dengan B, C. Mana yang sama dekat situ? B. Yang sama dia adalah B. Jadi, persilangan P bersilang dengan Q, jawapan dia adalah B. Boleh? Dekat mana P bersilang dengan Q? Dekat B. Tu dia kata sama tadi. Dekat mana yang ada sama dekat situ? Yang sama adalah B. Boleh? Okay, kita tengok contoh yang kedua. Siapa nak try? Rania, kita tengok dalam P. Dalam P ada apa? Ada A dengan B. A dengan B. Ada satu lagi, C termasuk. Okay? Ada satu lagi iaitu C. Okay, dalam Q ada apa? C. Dalam Q ada C sahaja. Jadi, dekat mana tempat persilangan antara P dengan Q? Mana yang sama dekat situ? C. C yang sama, betul? C yang sama. Jadi, persilangan antara P dan Q adalah dekat C. Boleh faham Okay? Okay. Yang seterusnya, kita buat contoh dahulu. Okay, tengok dekat sini. Teacher nak, jangan ikut method dia ni. Jangan ikut method dia. Teacher nak, awak ikut method teacher. Penting. Penting Kenapa teacher kata kena ikut method teacher? Ikut. Tolong ikut. Sekarang, awak salah. Keluarkan P dahulu. P kita ada, Irfan bantu teacher kejap. P ada apa? 2 dan 1. Dalam P ni, hijau. 2, 1 Buat sikit Irfan, tak dengar? 2, 1 dan 5. 2, 1 dan 5, kita susun ikut dari kecil sampai besar. 1, 2, 5. Betul. Okay, dalam Q ada apa Irfan? 3, 5, 7. 3, 5, 7. Dekat mana persilangan berlaku? 5. Yang sama? 5. 5. Betul? So, kita letak sini P bersilang dengan Q sama dengan 5. Tolong buat 3 step ini. Okay? Tolong buat 3 step ni. Bila teacher kata tolong buat, maksudnya kena buat lah. Jangan skip. Ada sebab. Ada sebab kenapa teacher suruh. Boleh? Alright, cuba buat soalan nombor 1, nombor 2. Teacher nak awak buat soalan nombor 1, nombor 2. Ifan awak tak payah lukis Just keluarkan saja P apa, ada apa, Q keluarkan ada apa. Lepas tu ambil yang sama dekat situ. P bersilang dengan Q dapat apa. Sama juga nombor 2. Keluarkan apakah elemen yang ada dalam P. Apakah elemen yang ada dalam Buat Q. berapa soalan teacher? Apa dia? Buat berapa soalan? Buku surat berapa? Buat berapa soalan? Oh, soal apa? Okay, cuba buat soalan 1 dengan 2 dulu. Kena buat sampai 4. Cubalah buat sampai 4. 1 dengan 4 dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. P bersilang dengan Q. Nanti dah siap, tandakan. Nak tengok orang dah siap.
Dah, berapa orang dah siap? Ada tak? Okay, 1. Lagi. 2. 3. 4. Akif tak masuk hari ni. Kita tunggu lagi 1 minit ataupun 2 minit and then kita akan discuss. Okay, teacher discuss nombor 1, 2 dulu. Siapa yang belum siap lagi boleh buat dulu. Nombor 1, Wani. Apakah unsur dalam P? Tiga, 4 dan 8. 3, 4, 8. Unsur dalam Q? 2, 4, 9. 2, 4 dan 9. Yang mana akah yang bersilang? 4. 4 yang bersilang. Okey, yang sama adalah 4. Okey, seterusnya nombor 2. Feroza, apakah unsur dalam P? A, B, H, N. A, B, H dan H. juga N. Tak muat. H, N. Sekejap teacher buat yang hijau ni. Siapa yang tak nampak? Tengok sini. A, B, H dan N. Apakah unsur dalam Q? Saya buat warna biru. Q warna biru. H, N, M. H, N, M. Apakah yang bersilang dekat situ yang sama? H, N. H sama, N sama. Jadi jawapan dia adalah H dan juga N. Teacher tak share ke screen? Share kan? Kenapa teacher tak nampak? Oh, ada. Ya Allah. Sekejap. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Siapa? Rania, nombor 3. Unsur untuk A? 3, 5, 7, 9. Sekejap, teacher bulatkan dulu A. Dalam A kita ada 3, 5, 7 pun termasuk 7 termasuk dan juga 9. Apakah unsur dalam B? Kita buat warna 3. hijau. B kita ada 7 sahaja. Jadi yang bersilang dekat situ adalah 7. 7. Okey, Zain nombor 4. Apakah unsur dalam A? E, G, S, C, K, F, T. Ikut terutan Zain. A, Adik. C dulu. Betul. E, Kemudian D, D, E, E, F, sekejap F, G, sekejap C. Mana ada A? G, G, G. A tak tu. Sekejap. Tadi tak ada A. Start dengan C, D, E, F. Sekejap G. Lepas F. tu K. K, Betul. S. K dan S. Apakah unsur di dalam B? B yang kecil tu. F dengan D. Dalam D kita ada F dan juga D. Jadi apa yang sama dekat situ? F dengan D. F dengan D lah. Cik. Okey? Ya. Buat ikut terutan.
Kena ikut turutan. Dia tak salah tapi dia memudahkan kejawab untuk check nanti. Okay. Nanti bila orang nak check balik, biasa kalau nombor, terutamanya nombor memang kena ikut turutan. Kalau nombor. Kalau huruf tak okey lagi lah saya rasa. Kalau huruf okey lagi. Kalau nombor memang kena ikut turutan sebab senang nak check balik mana yang tertinggal. Okay. Huruf okey lagi. Okay, so kita tengok soalan nombor 5. Dia tanya dekat sini, apakah P bersilang dengan Q? Sini P, sini Q. Dia boleh, kalau nak congak boleh je. Kat mana dia bersilang sebenarnya? Kan, kalau dia bersilang, okay. Tapi teacher tak nak congak, teacher nak suruh buat. P kita ada 1, tengok biru kita ada biru 1, 2, 6 dengan 7. Okay, Q kita ada warna hijau. Tengok warna hijau. Kita ada 2. Kita ada 3, 4, 5 dan 6. Jadi apakah P bersilang dengan Q? Mana yang sama dekat situ? 2. Satu lagi 6. Jadi jawapan dia adalah 2, 6. Macam ni lah. Okey, kita buat pula P bersilang dengan R. Okay. Cara metod satu lagi kalau kita nak congak. Okey, untuk soalan ni kita cuba bagi congak Soalan yang lain jangan congak Congak. Congak maksudnya apa? P bersilang dengan R. P kita ada dekat sini. R kita ada dekat sini. Awak tengok R yang biru ni. Jadi dekat mana tempat persilangan berlaku? Dekat sini. Nampak tak yang warna kedua-duanya tu? Hijau dan juga biru itu berjumpa. Jadi apa jawapan dia? Hijau dan biru berjumpa. Jawapan dia adalah 6 dan juga 7. 6 dan juga 7. Soalan ni teacher bagi awak congak sebabnya banyak kan dia suruh buat. Okey, kita cuba buat soalan C. Q bersilang dengan R. Q dekat sini. R dekat sini. Okey, dekat mana tempat persilangan antara biru dan hijau? Irfan, apa jawapan dia? 2. 2 tak termasuk tempat hijau dan biru. 3, 4, 6. Ya, betul. Jadi persilangan dekat Q dan juga R ialah 3, 4 dan 6. So ini jawapan dia lah. 3, 4, 6. Okey, kita tengok pula. Dekat mana P bersilang dengan Q bersilang dengan R? 3. Okey, kita tengok P berwarna hijau. Q berwarna biru. R berwarna kuning. Okey, Rania, dekat mana ketiga-tiganya bersilang? 1, Tak. 2, 6, 7. 2, 6, 7 bukan. Maksudnya, ada dekat P, ada dekat Q dan ada dekat R. 6. 6 sahaja. Okey, kita buat metod lama metod yang teacher ajar. Dalam P ada 1, 2, 6 dan 7. Betul? Yang dalam hijau. Dalam hijau kita ada 2, 1, 2, 6 dan 7. Okey, kita tengok dalam biru Q. Dalam biru kita ada start dengan 2 dalam biru 2, 3, 4. Tengok dalam biru dalam biru ni biru. 2, 3, 4, 5 dan 6. Ni dalam biru. Dia tengok dalam R. R kita ada start dengan 3. 3, 4, 6, 7 dan 8.
Okay, antara P, Q dengan R, dekat mana yang ada semuanya nombor? Ada satu nombor ataupun apakah dia tak semestinya satu nombor, kadang boleh jadi dua nombor. Apakah nombor yang ada pada P, Q dan R? Kita tengok. Kalau satu tak boleh, satu dekat Q dengan R tak ada. Dua ada P dekat Q, R tak ada dua, so tak boleh. 6, kita tengok 6 ada dekat P, 6 ada dekat Q, 6 juga ada dekat R. Maka tempat persilangan ketiga-tiganya adalah jawapan dia 6. Boleh? Boleh Okay. Alright, sekarang teacher nak awak buat soalan nombor 6. Cari persilangan P dan Q. Yang ni teacher benarkan congak. Siapa nak congak boleh congak. Persilangan P dan R. Persilangan Q dan R. Persilangan P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Kita bagi masa 3 minit. Cuba buat. Okay, siapa dah siap boleh raise hand. 2 orang dah. Okay, kita tunggu lagi 2 minit. Okay, kita discuss ya. Alright. P bersilang dengan Q. Teacher buat P warna merah. Teacher buat Q warna biru. Okay, awak tengok apakah yang berada di tengah-tengah antara merah dan juga biru. Apa jawapan dia? Tak nak panggil orang saja nak tanya. Siapa nak jawab? Apakah tengah-tengah antara P dan Q? Siapa nak jawab? BC. B dan C. Betul. Tengah-tengah di antara P dan Q adalah B dan C. Yang lain jangan masuk lah. E tak boleh masuk. F tak boleh masuk. Sebab dia tidak berada di tengah-tengah. Okey, yang berada di tengah-tengah dia adalah yang bersilang adalah
B dan C. Okey, kita tengok pula P dengan R. Teacher padam sini, teacher buat R warna hijau. Okey. Apakah tengah-tengah yang berada di antara hijau dan juga merah? Zin. C dengan E. C dengan E. Tengah-tengah antara hijau dan merah adalah C dan juga E. Betul. Jangan masuk F, H tu. Sebab kita nak yang bersilang saja. C dengan E. Okey, seterusnya. Q dengan R. Okey, teacher padam. Kita buat Q warna merah. Apakah yang berada di tengah-tengah Q dengan R? Wani. C dan F. C dan F. Okey, last sekali. Tengah-tengah yang berada di antara P, Q dan R. Maksudnya ketiga-tiga ni. Dekat mana ada persilangan antara ketiga-tiga P, Q dan R? Kita tengok. Okey. Persilangan yang ada antara P, Q dan R adalah dekat E. Perasan tak? E yang ada tiga-tiga ni. E pula. C, sorry. C yang ada di tengah-tengah antara P, Q dan R. So jawapan dia adalah E lagi. Sorry. C. Okay? Settle. Okay, seterusnya. Macam mana kalau dia bagi dalam bentuk nombor? Yang ini awak kena master ni. Bukan master apa. Kena tahu apa itu gandaan. Kena tahu apa itu faktor. Kena tahu apa itu nombor prime number apa? Nombor perdana. Dekat sini dia akan uji awak. Pengetahuan awak tentang nombor-nombor ni lah. Okey, dekat sini dia akan tanya apakah nombor genap, apakah nombor ganjil. Dekat sini ramai pelajar tak boleh buat. Sebab dia tak ingat. Nombor genap tu apa teacher? Dia tak ingat nombor genap dah. Nombor perdana tu apa teacher? Dia tak ingat. Okey, dekat sini ramai yang terstuck. Sebab dia menguji kefahaman awak daripada form 1 sampai form 4. Okey, kita tengok soalan Rania bacakan diberi. Diberi set semesta X disebab X ialah integer 1. Okey, yang ini macam mana nak baca? X di antara 1 hingga 10, Rania. Okey, sebut X di antara X di antara 1 hingga 10. Okey. P Set P. X disebab X ialah nombor genap dan set Q X disebab X ialah gandaan 4. Senaraikan semua unsur bagi set berikut. Okey. Kita senaraikan dulu set semesta dahulu. Set semesta dulu awak kena tahu. Teacher letak dekat atas. Set semesta dia mestilah di antara 1 sehingga 10. Jadi, start dengan 1 dululah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni set semesta dia. Maksudnya apa? Dalam set yang kita nak buat ni, nombor dia hanyalah 1 hingga 10 je. Kalau 11 termasuk tak? 11? 11 tak termasuk Kosong termasuk tak Sifa? Sifa tak termasuk. Ingat, dia mesti 1 hingga 10 sahaja. Okey, sekarang kita tengok P. P adalah nombor genap. Ingat lagi tak? Nombor genap. Siapa ingat nombor genap apa? Nombor genap sifir apa? Siapa nak jawab? Sifir 2. Thank you Syakir. Nombor genap mestilah sifir 2. Okey, dia tak boleh ada nombor 1, nombor 3, 5, sifir 2.
Okay, so kita start dengan 2, sifir 2. So kita tengok P P adalah nombor genap. So start dengan 2, 4, 6, 8, 10. Dapatlah P dah. Set Q ada apa? Q adalah gandaan 4. Apakah itu gandaan 4? Ini teacher dah ajar dalam bab yang lepas. Siapa ingat gandaan tu apa? Sifir. Sifir 4. Jadi marilah kita baca sifir 4. 1, 4, 4. 2, 4, 8. 3, 4, 12. Boleh tak teacher masuk dekat sini 12? Boleh tak masuk 12, 16, 20? Tak boleh. Faham? Tak boleh masuk. Kenapa? Sebab semesta dia mestilah dari 1 sehingga 10. 12 kan dah terlebih. Jadi, tak boleh masuk. Sekarang, apa kita nak buat? P bersilang dengan Q. Okay. Tengok, mana yang sama? Irfan, mana yang sama P dengan Q yang kita nak tengok yang bersilang? 4 dan 8. 4 dan 8, bagus. So, inilah jawapan dia. Okay? Boleh salin dulu nombor 1. Sekejap lagi kita cuba buat nombor 2. Nombor 2 ni lagi dahsyat ni. Salin dulu nombor 1. Sekejap lagi teacher explain sikit nombor 2. Cuba buat nombor 2. Okey dah. Kita pergi kepada contoh soalan dahulu. Tengok diberi set semesta adalah set semesta adalah 1 sehingga 20. Kalau dia bagi macam ni, X lebih besar dari 1 kurang dari 20, maksudnya dia mestilah X mestilah di antara 1 sehingga 20. Tu maksud dia. Okay? So, X mestilah 1 hingga 20. So, X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sambunglah sampai 20. Okey, kita tengok. C ialah gandaan 3. Ingat, gandaan maksudnya darab ataupun sifir 3. Dia tak akan sebut C ialah sifir 3. Tidak, dia tak akan sebut dalam matematik. Dia sebut gandaan sahaja. Jadi kita tahu sifir 3, 3, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Maksudnya nombor tersebut 21 tak boleh masuk lah. 73, 21, 83, 24 tak boleh masuk. Sebab dia sampai 20 je. Okey, kita tengok pula D. D ialah faktor bagi 24. Faktor ni apa? Siapa ingat faktor tu apa? Feroza, faktor tu apa?
Tak ingat? Macam biasa dengar teacher. Wani, faktor apa? Senyap juga. Okey, faktor adalah apa darab apa dapat 24. Faham? Apa darab apa dapat 24. Nombor apa darab nombor apa dapat 24. Kita mulakan dengan 1 dulu. Zain, 1 darab berapa dapat 24? 24. 1 darab 24. Ini start dengan 2. 2 darab berapa dapat 24? 12. 12. Senang-senang bahagi je. 24 bagi 2. Okey. Kemudian 3. 3 darab berapa dapat 24? Alamak, hilang. 24 bagi 3, Zain. 8. 8. Ikut turutan. 4. 4 darab berapa dapat 24? 6. 4 darab 6. 5. Ada tak sifir 5, 24? Tak ada. Tak ada. Jangan letak 5. 6 ada. 6 dah ada kan? 6 dah ada. Tak payah letak dah dekat sini 6. Tak payah. Sebab dah ada dekat sini. Jadi faktor je kita ambil dari sini naik ke atas sampai sini. Jadi faktor 24 ialah, apa dia faktor 24, Zain? Bermula dengan 1. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 6, 8, 12, 24. Okey. Antara 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Yang manakah yang kita akan masuk dalam dalam set semesta? Yang ada dalam set semesta nombor yang mana? 1 sampai 12. 1 sampai 12. 24 tidak ada dalam set semesta. Jadi jangan masukkan. Faham? Kalau kita masukkan, awak punya set akan jadi salah. Okay. So nombor dia adalah 1, 2, 3. D tadi D adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 12. Okay. So kita tengok pula E. E ialah nombor genap. Sekali lagi nombor genap kita dah buat tadi. Nombor genap 2, 4, 6, 8, 10. Ini E unsur bagi E. 12, 14, 16, 18, 20 sampai 20. 22 tak boleh. Okay, so ni adalah E. Okay, sekarang kita tengok contoh Dia kata apa? Sekejap, teacher salin baliklah. Kita ada C tadi, kita ada sifir 3 3, 6, 9, 12, 15, 18. D adalah faktor. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Faktor tadi. Okay, kita tengok yang pertama. C bersilang dengan D. Awak tengok antara C dengan D, yang manakah yang sama dekat C dengan D? Feroza, yang manakah yang sama antara C dengan D yang bersilang? 12. Start dari yang kecil. 3, 6, 12. 3, 6 dan 12. Jadi yang bersilang antara C dan D adalah nombor 3, nombor 6 dan nombor 12. Settle lah. Okay. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Soalan B. Dia kata C bersilang dengan E. C bersilang dengan E. Penjawab ni. Syakik. C bersilang dengan E. Dekat C dengan E, apa yang sama?
C kita ada 3, 6, 9, 12, 15, 18. E 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 dan 20. Mana yang sama kat situ? Kita ada 6 betul yang sama. Lagi 12 yang sama. Dengan 18, 3. Boleh? So, 6, 12, 18. Okay, kita tengok pula C. D bersilang dengan E. C. D bersilang dengan E. Dekat D ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. E kita ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai 20. Jadi mana yang bersilang? Kita ada nombor 2 dulu. Nombor 4. Nombor 6. 3 tak ada 2, 4. Okay, kita ada 2, 4, 6, 8 dan 12 lah yang bersilang. Betul? Okay, C bersilang dengan D bersilang dengan E. Kita ada 6 dengan 12. Itu je. Okay, sekarang teacher nak awak keluarkan maklumat yang ini dulu. Teacher nak nombor 2 ni. Keluarkan maklumat set P dahulu. Apa yang ada dalam set P? P ialah nombor ganjil. Tengok nombor set semesta dulu. Set semesta 1 sehingga 20. Itu set semesta dia. P adalah nombor ganjil. Keluarkan dulu nombor ganjil. Q adalah gandaan 3. Q adalah gandaan 3. Keluarkan Q. R adalah 15, 16, 17, 18 dan 19. Okay, keluarkan ketiga-tiga ni dulu. Boleh? Irfan tu dia dalam buku Irfan. Keluarkan P dahulu. Apa dia? Nombor ganjil. Keluarkan gandaan 3, Q. Kemudian keluarkan R. R kisah dia sialah R. R kita ada 15, 16, 17, 18, 19. Keluarkan yang ni dulu. 2 minit saya bagi. Okey, dah siap? Okey, kita pergi kepada P dahulu. Nombor ganjil. Feroza, apakah nombor ganjil? Set semesta dia mestilah 1 sehingga 20. So, apa nombor ganjil yang ada dekat 1 hingga 20? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 13, 15, 17, 19. Q gandaan 3 apa ada Feroza? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 15, 18.
Okay, settle lah. Okay, kita buat dulu. P bersilang dengan Q. Siapa dah tahu boleh terus buat. P bersilang dengan Q. So, apa yang ada dekat P dengan Q? Kita tengok. Kita ada nombor 3. Sekejaplah. Kita ada nombor 3. Lagi nombor apa? 9. 15. Itu je lah. 3. Betul tak? 3, 9 dengan 15. P dengan Q. Okay. Seterusnya B. P dengan R. Irfan, apakah nombor yang ada bersilang antara P dengan R? 15. Berapa? 15. 15, 17 17, dengan 19. 19. Betul. 15, 17, 19. So, P bersilang dengan R. Okey, seterusnya. Q bersilang dengan R. Wani. 15 dan 18. 15, 18. Okey, good. Q bersilang dengan R, kita ada 15, kita ada 18. Ni buat soalan ni kena hati-hati lah. Kalau awak tersalah nanti, tertinggal. Bukan awak lah, teacher. Bukan kadang tersalah ni, tertinggal. Okay, last one. P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Dekat mana yang ada kesemua dekat P, Q dan R. Kita tengok Oh, R start dengan 15 kan? So, start dengan 15 lah kita tengok. Semua ada 15, betul tak? Semua ada 15. 15, 15, 15. 16 tak ada, 17 tak ada, 18, P tak ada 18, 19 Q tak ada. So, jawapan dia adalah 15 sahaja. Awak tengok, kalau R tu start dengan 15, tak payah tengok depan tu dah. Kan? 3, 6, 9, 12 tu tak payah tengok dah. Semua start dengan 15 je. Okay, settle. Boleh Okay, yang ni teacher biar dulu. Dah nak habis masa. Okay. Kita nak buat sekarang untuk lorek. Okay. Macam mana kita nak lorek dia? Okay, apa yang awak kena buat adalah kena labelkan dia nombor. Okay, tengok baik-baik. Tengok teacher labelkan. 1, tengok ada ruang sikit pun kita letak nombor. Sini 2, 3, 4. Boleh? Okay. Kemudian kita keluarkan. P ada apa? P kita ada 1 dan 2. Q ada apa? Q kita ada 2 dan 3. Jadi dekat mana persilangan berlaku? Persilangan berlaku dekat nombor 2. Jadi lorekkan nombor 2. Selain daripada itu, jangan lorek. Boleh? Okey, kita tengok pula kalau dia ada prime. Okey, sekali lagi kita label. 1, 2, 3, 4. P kita ada 1 dan 2. Q kita ada 2 dan 3. Okey, P bersilang dengan Q. Ambil yang ni balik. P bersilang dengan Q, kita dapat nombor 2. Okey, awak tengok. Bila dia ada prime, prime ni maksudnya apa? Terkecuali. Maksudnya apa yang terkecuali? Nombor 2 tu terkecuali. P bersilang dengan Q,
prime maksudnya selain nombor 2. Selain nombor 2, apakah nombor yang ada? Selain nombor 2, kita ada nombor 1, 3 dan 4. Okey, selain nombor 2, kita ada nombor 1, 3 dan 4. Jadi kita lorekkan selain dari 2 lah. Selain dari 2 ni kita lorekkan. Nombor 1, nombor 3 dan juga nombor 4. Boleh? Okey, sekarang teacher nak awak cuba buat soalan nombor 3. A dan juga B. Yang ni Irfan kena lukis lah. Irfan lukis, kemudian labelkan. Labelkan. Set semesta tak payah P nombor 1, Q nombor 2. 2 je. P nombor 1, Q nombor 2. Cuba buat. Kita bagi masa 2 minit. Oh, yang ni disuruh senaraikan ke disuruh lorek? Disuruh lorek kan? Lorek lah, betul lah. Kalau senaraikan tak payah lorek. Kalau dia senaraikan, awak senaraikan sahaja. Okey dah Kita tengok soalan nombor 3A. P kita ada 1 dan 2. Bukan 1 je P termasuk 2 ni. 2 tu termasuk P. Q kita ada 2 sahaja. Jadi P bersilang dengan Q, kita ada 2 lah. Jadi lorekkan nombor 2. Lorekkan nombor 2. Okey, boleh. Sama juga dengan B. P kita ada 1 dan 2. Q kita ada 2. Okey, apakah P bersilang dengan Q? P bersilang dengan Q 2. P bersilang dengan Q prime. Apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Zain. Kalau P bersilang dengan Q prime, apa jawapan dia? Selain daripada 2, apa jawapan dia? 1. 1, betul. Jadi lorekkan dekat mana? Bulat kat luar. Bulat dekat luar 1 ni je. Jangan lorekkan 2 tu. Lorekkan dekat bulat luar ni. Jadilah jawapan dia 1. Okey? Selebihnya nanti awak buat awak buat homework. Boleh ni? Kalau siapa yang tak berapa faham, tengok balik recording nanti. Okay, last one. Teacher laju sikit sebab nak bagi contoh, sebab nak bagi awak buat homework nanti. Kita tengok dekat sini, R bersilang dengan S. Ni kalau nak congak pun boleh je. R, sini S. Irfan, antara R dengan S, persilang ni dekat mana? 4. 4, betul. Boleh congak dah 4. Okay, yang ni dia tak suruh lorek, dia suruh senaraikan. Dia suruh senaraikan. Awak tak payah lorek lah. Okay, R bersilang dengan S prime. S prime maksudnya selain nombor 4. Ni cik lorekkan sekejap Selain nombor 4 ada apa? Start dengan 1 dulu. 1, 2, 6, 7 dan 8.
Selain dari R dan R bersilang dengan S prime, kita ada 1, 2, 4, 6, 7 dan 4 tak ada, sorry. 1, 2, 6, 7 dan 8. Itu saja. Okay, boleh ni? Nanti awak cuba buat latihan. Untuk homework, buat muka surat 43 dengan 44 je. Ini 44 lah ni. 43 dengan 44. Yang mana yang dah buat, tak payah buat lah. Okay. Itu sahaja. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum teacher tamatkan? Tak ada, Alright. Cerita. Ya. Teacher. Soalan 2A. Soalan apa? 2A. 2A yang mana? Yang ni? Atas. 2A. OP bersilang dengan Q. Macam ni nak buat? Kira. Yang ni Yang ni ke? Ya, betul. Letak nombor. Contoh. 1, letak nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, senaraikan P. P kita ada 1, teacher bulatkan P 1, 2, 3 dan 4. Okay, kita bulatkan Q pula. Yang penting awak buat nombor dulu. Kita bulatkan Q pula. Q ada apa, Zain? 5, 3, 2, 2, 3, 5 dan 6. Betul. Jadi dekat mana persilangan berlaku? P bersilang dengan Q. 2 dengan 3. Kat mana? 2 dengan 3. Jadi, nanti lorek. Dah ni dah. Sekejap. Nanti bila awak lorekkan dekat 2 dan 3 lah. Lorekkan tempat dekat 2 dengan 3. Sini saja. Boleh? Yang penting letak nombor dulu, Zain. Okay? Kalau nombor tu tak ikut macam teacher pun tak apalah. Awak letak 1 sini, 2 bawah ke, tak kisahlah kan. Tapi yang pasti letak nombor. Sama juga yang bawah-bawah ni. Letak nombor. Semua kena letak nombor. Okay. Siapa yang tak faham nanti boleh message teacher lah, tanya. Teacher akan guide. Okay. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Teacher. Betul. Okay, welcome. Sama-sama.